Assalamualaikum, bersama saya Aisyah Humairah dalam Book Whisper episod 2. Buku Hamlet karya William Shakespeare ialah sebuah drama klasik dunia sangat terkenal. Kisah ini mengangkat watak putera Hamlet dari negara Denmark yang berdepan dengan kematian ayahandanya. Tidak lama selepas itu ibunya berkahwin dengan bapa saudaranya, Claudius. Dan hal ini menimbulkan tanda tanya serta konflik dalam diri Hamlet. Keadaan menjadi lebih rumit apabila roh ayahandanya muncul dan memberitahu bahawa kematiannya bukanlah biasa, tetapi akibat perbuatan khianat. Hamlet mula mencari kebenaran dan berdepan dengan persoalan tentang dendam, keadilan, pilihan hidup yang sukar. Adakah dia akan membalas dendam atau memilih jalan yang lain? Tahukah anda bahawa William Shakespeare ialah penulis sastera paling terkenal di dunia? Kini karya agung beliau boleh dibaca di dalam bahasa Melayu siri koleksi sastera klasik dunia terbitan ITBM. Dalam koleksi istimewa ini, terdapat 12 karya hebat Shakespeare yang penuh dengan kisah cinta, persahabatan, khianatan, kuasa dan dendam, dan pengajaran hidup. Antaranya termasuk drama romantis, tragedi penuh emosi, serta komedi yang menghiburkan. Dengan terjemahan ITBM, bahasa klasik Shakespeare kini lebih mudah difahami oleh pembaca di Malaysia. Karya agung Shakespeare dalam koleksi ITBM, Hamlet dan Romeo dan Juliet. Jangan lepaskan peluang untuk membaca 12 karya agung Shakespeare ini di pusat sumber sekolah. Terima kasih.